Menabung emas guna duit pinjaman. Ramai tak nampak bila kita sebut pinjaman. Tapi menabung emas guna pay later. Adakah berbaloi untuk kita buat simpanan emas menggunakan pay later? Ataupun menabung menggunakan duit pinjaman? Contoh gold bar 100 gram ini, harganya bernilai RM44,000. Jawapan yang tepat sebenarnya tak sesuai kita nak menabung emas menggunakan duit pinjaman. Apatah lagi bila pinjaman tersebut mengenakan interest yang tinggi. Duit yang sebenar kita untuk gunakan bila menabung emas adalah duit yang kita tak pakai atau dengan kata lain duit lebihan yang kita tak guna untuk tempoh 2 tahun dan ke atas. Jika kita buat pinjaman, sekiranya kita mampu untuk bayar angsuran tersebut, sudah pasti kita mampu untuk menabung emas secara konsisten. Daripada kita bebankan diri dengan pinjaman, gunakan manfaat akaun emas gap yang Public Gold sudah perkenalkan kepada kita untuk menabung emas secara konsisten. Kita boleh menabung mengikut bajet dan kita akan dapat emas mengikut harga emas semasa pada ketika itu. Jadi bila mana keuntungan emas naik, emas tersebut adalah milik kita 100% tanpa perlu membayar pinjaman lagi. Jadi menabunglah emas sedikit-sedikit menggunakan akaun emas gap supaya tuan-puan boleh menabung dengan tenang tanpa perlu fikirkan bayaran pada masa hadapan. Kerana tuan-puan menggunakan duit lebihan untuk kegunaan 2 tahun dan ke atas. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.